Halo guys, assalamualaikum. Ini cuaca hari ini cerah guys. Alhamdulillah cerah ya guys ya. Kemarin banjir mendung, ini cerah. Semogalah pakaian kering semuanya. Cuaca kemarin tu gelap, hujan, banjir, sekarang cerah. Alhamdulillah. Lanjutlah kita nak masak sayur bening bayam. Ini si bocil paling suka sayur bening bayam ni. Kita belikanlah. Ini kita udah goreng ikan, ayam, ada lalap timun. Ini sambal kemarin tu sayang nak dibuang. Kalau kita ni paling sayang nak buang barang tu. Paling kita lah yang makan. Kalau anak gadis dengan Pak Su tu jangan nak makan. Udah selesai masak, kita lanjutlah nengok ping belampar. Kok kita ni masak dulu, baru nyuci piring. Lanjutlah kita nak makan guys. Makan tak usah ribet-ribet lah makan. Lauk kemarin kita makan timun, kacang panjang, sambal semalam tu kita makan kemarin tu. Ada ikan sambal kemarin tu, sayang kalau kita ni nak buang-buang lauk kemarin. Paling kita lah mak-mak yang habiskan. Kok budak-budak mana nak makan lagi bertuah raya. Nak makan kita lah nak habiskannya tu. Ikan sambal, ada sambal teri, kita lah makanan tu. Biar nyaman tadi tu, kita lalap timun, lalap kacang panjang. Balok nyaman makan tu. Kok ada ikan sambal, ikan teri sambal tu ada lalapan guys. Nyaman kita makan. Kok dah ada lalapan, kok tak ada lalapan tak nyaman. Kita ni paling sayang nak buang-buang barang. Paling sayang nak buang. Kok masih bagus kita makan. Kok dah tak nyaman kita buang. Kita lempar belakang kasih ayam. Mumpung tak ada ayam, kok masih bagus kita simpan lah. Paling sayang mubazir nak buang-buang barang tu. Nyaman lah nampak ibu tu makan. Nyaman guys, kok dah ada lalap tu. Biarpun ada kata orang sambal semalam, nyaman makan tu, yang penting ada lalapan. Lapar memang pagi-pagi tak ada nyarap. Itu ikan gembong kemarin tu disambal tak habis, kita simpan. Paling sayang nak buang barang-barang kok kita ni. Tak mau lah kecuali udah jelek, bang. Kita